Pagi ini bangun awal seperti biasa dalam 4.30. Siap-siap mandi semua tu, terus baca buku lah. Alhamdulillah, macam biasa makan telur juga 4 biji sehari. Dan terus sahaja bersiap dan ke pejabat untuk melihat persiapan hari ini, hari yang panjang untuk kami. Peserta-peserta GC akan hadir sekitar dalam 40 orang. Mereka ini ada mindset untuk buat sekurang-kurangnya RM3,000 sehari. Alhamdulillah buat di coworking space ataupun nama lamanya adalah Tinkertable. 9.20 pagi yang bestnya Hajah Mariam, salah seorang peserta GC kami, bawa nasi lemak guys daripada Kelang. Beliau ada Pertubuhan Nur Kasih. Tempat ini saksi saya bangkit semula. Setahun saya pakai. Dan ini macam ucapan terima kasih lah saya kepada Tinkertable ataupun coworking space. Inilah nasi lemak yang Hajah Mariam bawa. Terima kasih banyak Hajah, kami hargai sangat-sangat. 9.30 pagi, itulah Hajah yang tengah berdiri tu. 9.30 pagi kita bermula, semua perkenalkan diri. Dan saya mulakan dengan topik-topik saya lah. FYP, virality, content, structure, framework, humanized content dan sebagainya untuk kita kekal relevan dekat social media. Tak kisahlah branding apa pun. Disambung oleh Puan Razlinda yang very power dalam dunia AI. Kemudiannya terus kepada Hafiz Z, cerita tentang meta ad strategi melalui konten-konten yang dibangunkan. Kita selesai dalam 5.30 petang, lebih kurang macam tu. Kami pun bergambar semuanya. Alhamdulillah, macam biasalah kita tutup dengan minum-minum sekejap, bantai-membantai.